Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat yang dirahmati, dikasihi dan dicintai Allah Ta'ala sekalian. Setelah sebulan penuh Ramadan yang dilalui oleh umat Islam, yang mana pada siang harinya dia berpuasa dan pada malam harinya dihidupkan dengan ibadah taqarrub, tarawih, qiyamul lail, tahajud, witir, bacaan Quran, istighfar, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga segenap ibadah-ibadah yang lain dilakukan, sujud, rukuk, taqarrub kepada Allah. Pada siang hari ada juga yang bersedekah, yang menolong orang, yang menyediakan jamuan untuk orang yang berbuka puasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan hamba-hambanya ini di hadapan para malaikatnya. Maka pada malam hari raya Aidul Fitri, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, sehingga dalam sebuah riwayat yang disebutkan di dalam Al-Baihaqi bahawa diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua malam apabila seorang itu menghidupkan malam tersebut dengan beribadah, maka Allah tidak akan mematikan hati hambanya itu, di mana hati-hati manusia ramai yang mati. Dua malam tersebut adalah malam hari raya Aidul Fitri dan malam hari raya Aidul Adha. Alhamdulillah, kita berada di ambang hari raya Aidul Fitri yang mana kita menyambut dengan penuh kegembiraan. Kita kembali kepada fitrah. Kena seseorang yang bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk dilakukan, maka dia mendapat anugerah. Maka hari raya Aidul Fitri adalah hari anugerah, dan pada malamnya Allah Subhanahu Taala ingin memberikan kemuliaan siapa yang ingin menghidupkan malam hari raya Aidul Fitri. Malam hari raya Aidul Fitri dah tak ada tarawih, tuan-tuan. Akan tetapi disebutkan dalam hadis dan anjuran daripada Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama muktabar yang lain, dianjurkan dan digalakkan kita dalam kesibukan nak bersiap dengan persiapan hari raya dan sebagainya, lebaran dan mengunjungi keesokan hari, pada malam tersebut kita tidak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan ramai manusia dalam keadaan sibuk untuk persiapan raya, tetapi ada orang yang sanggup untuk memperuntukkan masa dia untuk bertakarub kepada Allah SWT. Pada malam hari raya Aidul Fitri, dia beribadah, dia bangun, bertadarruk, sujud kepada Allah Subhanahu Taala, berzikir, mengingati Allah Subhanahu Taala, maka Allah Taala lebih berbangga di hadapan para malaikat terhadap hamba-Nya ini, sehingga Allah Subhanahu Taala ingin hidupkan hatinya dengan suatu kehidupan cahaya, yang mana tak kala ramai manusia berada dalam keadaan lalai, berada dalam keadaan yang lupa kepada Allah SWT, Allah hidupkan hati tadi dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan sepanjang bulan Ramadan manusia sujud dan sujud, setiap sujud ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini saya pernah sebutkan bahawa setiap sujud di dalam malam-malam Ramadan Allah kurniakan 1,500 hasanah pada setiap sujud. Tak kira itu adalah sujud dalam solat sunat tarawih, dalam solat qabliyah ataupun ba'diyah, dalam solat sunat witir ataupun tahajud ataupun tasbih ataupun hajat dan juga taubat, segalanya diganjarkan oleh Allah SWT. Tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam pada setiap sujud yang seorang hamba itu lakukan sepanjang bulan Ramadan, iaitu mendapat kedekatan yang khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan kedekatan khusus dengan Allah? Iaitu semakin terbuka hijab antara kalbu seorang hamba dengan Allah, maka dengan kesingkapan hijab tersebut, hati manusia semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Maka hati manusia terhijab, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tetapi keagungan bulan Ramadan tersebut, hijab itu menipis, sehingga seseorang itu dengan sedikit kesungguhan ibadahnya yang ditunjukkan kepada Allah, Allah gembira, Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala jadikan sikapan hijab tersebut sehingga hati tadi mengenal Allah dan mengenal Allah. Tuan-tuan yang mulia, seseorang yang sujud kepada Allah luar Ramadan pun dia mendapat kedekatan kepada Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa seseorang itu, seorang hamba, keadaan dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia berada dalam keadaan sujud. Sujud dalam kita sembahyang, kita ada rukuk, kita ada i'tidal, kita ada qiyam, kita ada duduk di antara dua sujud, kita ada tahiyat. Tapi mengatasi seluruh itu, apabila manusia berada dalam keadaan menghinakan dirinya kepada Allah SWT, berada dalam keadaan sujud, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib.
Dengan sujud kita mendapat kedekatan yang khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berbeza dengan bulan Ramadan kerana banyak hadis yang meriwayatkan fadilat yang spesifik berkaitan dengan sujud yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Bermakna sujud yang dilakukan dalam bulan Ramadan, kedekatan yang kita dapat dengan Allah adalah lebih hebat lagi, lebih agung lagi berbanding sujud yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kerana itu tuan-tuan yang mulia, dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat Jibril untuk sentiasa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran secara penuh dengan lebih berganda lagi. Dan bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan sedekah. Maka setelah melalui segalanya ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahawa Ramadan adalah musim ibadah dan Allah ingin memberikan convocation kepada para hamba-hambanya dalam bentuk Hari Raya Aidul Fitri yang manusia dikembalikan kepada fitrah. Apa itu kembali kepada fitrah? Fitrah manusia asalnya adalah suci, adalah murni dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bersih daripada segala macam dosa dan juga noda, jernih daripada segala macam cemar dan juga kekotoran. Ianya kalbunya bersih sebersih-bersihnya dalam mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengakui ketuhanan Allah dan kerasulan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila berlalunya bulan Ramadan, Allah ingin memberikan jaizah, Allah memberikan takrim, memberikan anugerah, memberikan kurniaan, suatu bentuk convocation yang Allah SWT isytiharkan kepada seluruh malaikat untuk bawa bendera pada hari raya Aidul Fitri. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa Allah Ta'ala menurunkan begitu ramai sekali malaikat untuk berada di dalam pada hari raya Aidul Fitri dan menyaksikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat hari raya Aidul Fitri. Dan Allah Ta'ala umumkan kepada seluruh malaikat, seluruh hamba-hambaku ini, mereka telah berpuasa pada siang hari dan mereka telah bertakarub kepadaku dengan bermacam ibadah pada malam hari. Maka aku berbangga dengan mereka. Maka persaksikanlah wahai para malaikatku, aku mengampunkan seluruh hamba-hambaku itu. Keampunan daripada Allah. Seolah-olah manusia baru lahir daripada perut ibunya, tidak ada dosa, tidak ada maksiat. Tetapi bezanya dengan orang yang baru lahir daripada ibunya, orang yang keluar daripada Ramadan, dosanya bersih tetapi mempunyai bekalan-bekalan yang dia akan bawa untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempunyai pahala, dia mempunyai ganjaran, dia mempunyai sesuatu yang bernilai yang dia bawa balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjumpaan Allah adalah perjumpaan yang pasti, dan kegembiraan dalam jiwa kita, hari raya kita yang sebenar adalah apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, apabila manusia berada dalam keadaan lapar, kering tekaknya, dan apabila azan maghrib dikumandangkan masuk waktu maghrib, maka dia dapat berbuka, maka ada kegembiraan dalam hatinya. Kegembiraan yang kedua, dan ini adalah kegembiraan yang hakiki, iaitu apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah hari raya kita yang sebenar, tuan-tuan. Ulama mengatakan apabila kita menjalani kehidupan kita seluruhnya seperti seolah-olah kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, seseorang itu sentiasa menjaga dirinya, tidak mau mengumpat, tidak mau bergosip, banyakkan bersedekah, banyakkan baca Quran, banyakkan beribadah, sentiasa menjaga solat fardunya, menjaga solat jemaahnya dan sebagainya. Seluruh hidupnya dia anggap ini adalah seperti bulan Ramadan. Maka hari rayanya adalah ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjumpaan dengan Allah ini yang kita idamkan. Dan apa yang kita dapat daripada Aidul Fitri ini adalah suatu singkapan dalam kalbu kita untuk menambahkan dan mencambahkan kerinduan dan keasyikan dalam hati kita bahawa segala yang kita lalui, kesusahan, pengorbanan, kelaparan di dunia ini, segalanya berakhir dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Ta'ala jadikan hari kita yang terbaik, hari kita yang terindah adalah hari di mana kita dijumpakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana kita diberi keizinan untuk berjumpa dan bercakap dengan Allah, mendengar bicara Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung tanpa perantaraan. Maka demikianlah
gambaran yang diberikan dalam Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitri daripada perkataan fitrah, maksudnya kita kembali kepada kebersihan, kejenihan, bersih daripada segala macam dosa, dalam keadaan hati yang semakin kuat ketauhidannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan juga semangat yang baru, dengan niat yang baru untuk beristiqamah dengan amalan kita. Ulama memberikan beberapa tips untuk beristiqamah. Kerana manusia boleh kendur dan juga boleh mundur, boleh luntur semangatnya setelah keluar daripada bulan Ramadan. Tetapi untuk sentiasa check and balance istiqamah kita, yang pertama sekali kita sentiasa memburu majlis ilmu, sentiasa hadir majlis ilmu. Yang kedua, mencari perdampingan yang soleh. Tukar circle kita. Kalau circle kita sebelum ini circle yang sentiasa bawa kita kepada hal keburukan, cari circle kita yang sentiasa bawa kita kepada majlis yang penuh kebaikan, circle yang sentiasa ingatkan kita kepada Allah tak kala kita alpa dan juga lalai, circle yang sentiasa dapat membantu kita, yang punya misi dan visi yang sama untuk menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah berdoa. Doa kepada Allah, ya Allah, kurniakan aku istiqamah, ya Allah. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agama-Mu, ya Allah, istiqamahkan aku untuk terus beramal kepadamu, ya Allah. Terus mendekatimu, ya Allah, dengan amal ibadahku. Terus berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala pandang. Dan yang berikutnya adalah niat yang berserta dengan muhasabah. Jauh mana kita telah jana takwa dalam bulan Ramadan. Muhasabah, berapa banyak yang kita dah cuba untuk kumpul kekuatan dalam bulan Ramadan, jauh mana yang kita nak bawa keluar daripada bulan Ramadan untuk kita hidupkan di luar Ramadan. Kerana sesuatu yang paling besar yang dihidupkan dalam bulan Ramadan adalah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tarbiyah pada bulan Ramadan. Kerana perintah Allah, ia mengandungi perkara yang Allah suruh dan perkara Allah larang. Dan apa yang nak diberikan penekanan dalam bulan Ramadan di sebalik puasa tersebut adalah meninggalkan. Pada asalnya meninggalkan makan dan minum. Pada asalnya ini adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk kita meneruskan kehidupan. Tetapi daripada certain period of time, daripada fajar sehingga maghrib, manusia dilarang untuk melakukan yang pada asalnya dia boleh lakukan. Sebagai apa? Sebagai satu didikan untuk meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita menyadari bahawa hidup kita dan mati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin tinggalkan maksiat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan itu kita perlu jana di dalam bulan Ramadan yang kita ingin istiqamahkan. Keluar daripada bulan Ramadan, muhasabah dan niat, ya Allah, saya dah dapat tinggalkan perkara yang asalnya boleh dalam bulan Ramadan, tetapi Allah Ta'ala mengharamkan saya makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan. Saya telah tinggalkan, ya Allah, di luar daripada Ramadan perkara yang asalnya dah memang haram. Mencuri, berdusta, mengumpat, bergosip, mengata dan bermacam lagi dosa dan maksiat, minum arak dan sebagainya yang memang daripada asal lagi dah memang haram. Ya Allah, kurniakan aku kekuatan untuk meninggalkan. Dan kita sentiasa bermuhasabah bahawa hidup kita, mati kita kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah sentiasa membaca sirah Nabi SAW, sirah orang-orang saleh, kisah para wali-wali Allah SWT, kisah orang-orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kisah orang yang berhijrah, berubah kehidupan mereka daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dengan cara ini akan sentiasa menjaga diri kita berada dalam keadaan istiqamah, semangat. Dan sesuatu yang paling penting sekali ulama kata untuk jaga istiqamah ini adalah sesuatu yang berada dalam hati kita. Ada 3 perkara paling penting. Yang pertama sekali, rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Dan takut ini benar-benar dijana dalam bulan Ramadan. Dan kita ingin terus dapatkan cahaya takut itu dalam jiwa kita. Yang kedua adalah harap, rasa tamak kita dengan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua motivasi dalaman untuk kita sentiasa istiqamah, sentiasa untuk merebut fadilat dan keutamaan yang ada di sisi Allah SWT. Dan yang ketiga adalah yang paling utama, iaitu cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan cinta inilah yang kita ingin dapatkan, yang kita ingin raih, yang kita ingin perolehi hakikatnya di dalam kita menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kecintaannya, keredaannya kepada kita dan menerima seluruh amal ibadah kita yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Moga kita kembali kepada fitrah dengan sebenar-benar fitrah
dan sepanjang daripada 11 bulan yang akan berlalu ini, bagaimana setiap daripada detik hati kita fitrah itu sentiasa dikuatkan dengan ketauhidan, dengan makrifat, dengan pengenalan kepada Allah dan kepada kekasihnya Nabi SAW. Kita mengambil peluang yang keemasan ini untuk mengucapkan kepada seluruh daripada muslimin dan muslimat minal aidin al faizin wal maqbulin kullu am antum bil khair, insya-Allah. Setiap tahun mudah-mudahan kalian semua berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan Hari Raya Aidilfitri ini berulang lagi dan lagi. Allah Ta'ala panjang lagi usia kita untuk terus mengumpulkan bekalan. Semoga Allah kurniakan kejayaan kepada kita dunia dan akhirat, dan menerima kita sebagai hamba-Nya dengan sebenar-benar penerimaan. Amin. Amin ya rabbal alamin.